Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk makluman tuan-tuan, kita di Akademi Majlis Akrab Kebangsaan bersama podcast Akrab Borak Cakna, dan kita bersama dengan seorang insan tetamu jemputan yang khas, iaitu Dr. Norin Syam Abdul Ghani daripada Pekamah, Persatuan Kaunselor Malaysia, dan kita akan membicarakan berkenaan dengan gangguan seksual di pejabat, perlu cakna atau abai. So, hari ini kita akan bincangkan topik yang rasanya hangat juga ni. Betul. Sebab yang saya banyak dengar, benda ni sebenarnya banyak berlaku. Sama ada benda tu mungkin diwawakan atau tidak, sama ada benda tu semakin serius atau tidak, itu mungkin kita mungkin belum ada data dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nafikan benda ni berlaku. Jadi apa pandangan doktor berkenaan ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua adik-adik akrab yang pastinya ada banyak dengan ilmu menolong dalam diri tuan-tuan dan puan ni. Saya Dr. Norin Syam Haji Abdul Ghani. Saya perkenalkan diri dah dulu sikit, moderator boleh? Boleh. Jadi saya ni adalah merupakan mantan Ketua Pengguna Setiausaha di bahagian psikologi kaunseling di Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ni. Sebelum saya bersara, sekarang bersara dah. Walaupun nampak muda kan, tapi dah bersara. Kena angkat lagi sikit lah. Okey, jadi saya akrab ni memang dah lama dah. Saya memang kenal lama dah dengan akrab ni sebab saya memang berdamping dengan akrab di KPM dulu tu. Kemudian saya buka konsultan. So konsultan saya adalah Syamzi Ames Training and Counselling. So kita jalankan counselling, kita ada bilik counselling di Putrajaya, dan juga kita ada training, kita menjalankan training berkaitan dengan kesihatan mental. Untuk private dan juga untuk kerajaan. Dan saya juga adalah merupakan eksekutif Pekamah, Persatuan Kaunseling Malaysia International, yang mana Persatuan Kaunseling Malaysia ni kita tahulah adalah merupakan satu persatuan yang besar walaupun dia NGO, tapi dia adalah satu NGO yang menaungi, tak boleh nak kata menaungi, dia adalah satu NGO yang memang dekat di hati kaunselor-kaunselor di Malaysia. Betul. Baik, kita cerita tentang gangguan seksual. Gangguan seksual ni berlaku mana-mana je. Kepada penonton-penonton ahli-ahli akrab, kita ni kena sebagai mata dan telinga kepada rakan-rakan kita. Gangguan seksual ni mana-mana berlaku. Sebab dia kadang-kadang kita tak nampak benda tu berlaku secara halus. Kalau sekiranya ada berlaku perkara itu, ada tindakan-tindakan, contohnya dia tengok je, dia tengok atas bawah. Kalau kita rasa tak selesa, itu gangguan seksual. Itu maksudnya gangguan seksual. Apatah lagi apabila dia mengeluarkan kata-kata hai, cantik nampak, hai, dengan pandangan mata dia, dengan pandangan, dengan tingkah laku dia, yang menunjukkan gaya-gaya yang orang kata ala-lagatan. Atau mengancam. Okey. Atau mengancam. Cik Azmi kena hati-hati tu. Jangan sampai macam tu. Allah minta Kebanyakan jadi gangguan seksual. Alhamdulillah. Sebab gangguan seksual ni macam-macam. Dia macam-macam. Dia tak semestinya fizikal je. Kata-kata, WhatsApp dan sebagainya. Okey. Tapi doktor, dia biasa kita dengar kata gangguan seksual ni pada perempuan je. Tapi dengan lelaki macam mana? Sekarang ni dunia dah terbalik kan tuan-tuan. Apa ni penonton kita ni. Sekarang ni macam-macam lah. Tetapi akta kita dia lebih menjurus kepada perempuan lah. Dia kebanyakannya perempuan lah kena gangguan seksual ni. Kalau lelaki ni itu dia memang physical touch lah biasanya. Physical touch lah. Itu biasanya macam tu. Biasanya perempuan dia cik tu ni. Biasa perempuan. Kalau Cik Azmi pandang ni kan, dengan pandangan yang macam-macam mengancam dia. So kalau saya macam saya lelaki, saya rasa pandangan tu mengancam juga macam mana? Adakah saya boleh kategorikan tu sebagai gangguan seksual juga? Tak apa, tunggu. Ataupun dia bagi bahasa-bahasa bunga kan? Kan contoh apa, Cik Azmi nampak macam
macam tak happy je kan. Kenapa kan? Dan dia cuba buat caring pula dengan kita kan. Adakah itu boleh dikategorikan dalam kategori gangguan seksual juga? Ataupun dia kena dua-dua pihak ke macam mana? Okey, macam ni. Kalau lelaki ni kena tengok ada akta tak untuk lelaki. Ada akta tak kalau pergi report tu, ke mana dia akan pergi, saluran undang-undang mana dia akan bawa. Sebab dia ada ancaman tak, ancaman fizikal. Sebab lelaki ni dia berbeza sikit, dia punya konotasi tu. Katakanlah macam ada lelaki yang pandang Cik Azmi kan, dengan pandangan yang betul dia dengan dia punya ayat-ayat dan sebagainya. So Cik Azmi rasa macam jadi macam rasa macam terancam kan. So buat report polis. Boleh buat report polis Boleh. Buat report polis, tapi boleh kata lah apa ancaman ni. Adakah dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan lucah. So kalau itu, kalau nak lebih mendalam kena panggil orang ni lah, berbuang lah kot. Kalau antara lelaki dengan lelaki boleh jadi juga gangguan, kita boleh katakan itu gangguan seksual juga. Sebab saya cakap tadi tu, kalau itu dia sekarang ni memang kita ada istilah gangguan seksual dia begitu. Tak kira lelaki perempuan. Itu sebab kita ada akta kanak-kanak kan. Kalau akta kanak-kanak ni dia tak boleh, lelaki pun tak boleh sentuh perempuan for sure. Lelaki kita tengok juga part-part mana yang dia tak boleh sentuh. Jadi untuk orang dewasa ni, saya tak pasti. Sebab saya bukan undang-undang. Saya tak pasti ada tak akta yang melibatkan lelaki. Yang saya tahu akta perempuan je. Sebab kalau lelaki ni kalau dia tak puas hati ke, dia berdaya untuk melawan. Tapi perempuan ni tidak ada daya untuk melawan. Itu sebab dia perlu dilindungi. Macam Cik Azmi ada daya untuk melawan, kau mana-mana kau kan? Kan? Kau pasal kan? Dia kata aku, tu kan? Tapi kalau perempuan boleh macam tu. Dia mungkin akan ada ancaman yang lain pula. Nanti mungkin akan dia ada ugutan dan sebagainya, dia ada kesan sampingan yang tu. Jadi kita kata gangguan seksual ni, adakah kadang-kadang dia hanya melibatkan hanya dua orang? Dia ni bergurau dengan dia ni macam ni lah. Dia seksual lah, saya tak suka lah. Dia macam dia kata dia tak puas hati disebabkan dia dua orang tu yang bercerita, tapi sebab dia ada kat situ. Jadi dia rasa macam tak selesa lah. Dia meluahkan. Jadi adakah benda macam tu kita boleh kata gurauan-gurauan yang dia dua orang tu rasa okey je. Dia bergurau tu. Tapi ada orang lain, orang ni pula dia rasa terganggu. Adakah itu juga kita kategorikan sebagai gangguan seksual? Pada pandangan saya itu tak termasuk. Kalau dia dah dengar orang tu macam tu, dia keluarlah daripada kawasan tu. Sebab yang penting individu itu. Dia rasa tak benda tu? Dia rasa terancam tak? Dia rasa macam terhina tak? Dia rasa dimalukan tak? Kalau individu itu yang rasa, so dia yang perlu ambil tindakan. Tapi kalau orang tu yang mendengar, macam dia kata kan, dia ni tak lawan lah ni kan. Dia yang rasa. Itu dah bukan kira gangguan seksual untuk dia. Macam tu. Kalau dari pengalaman doktor sendiri, apa kes-kes yang biasanya, yang biasa doktor pernah ada klien yang mengadu masalah berkenaan dengan ni, yang dia jadi macam mana? Biasanya kalau kita ambil kes-kes macam ni, biasanya kes yang melibatkan fizikal lah. Kalau yang pejabat ni, adalah kita tengok kawan-kawan kita kan, yang kadang-kadang bergurau yang bukan ni kan. Walaupun akta dah ada, akta 1995 kan, ada yang memberi mandat kepada majikan untuk ambil tindakan kalau sekiranya ada aduan. Akta 55 tu. Tetapi saya yakin kebanyakan daripada kita di organisasi ni, kita tak nak ambil tindakan yang kecil-kecil ni. Sebab ni boleh dikategorikan kepada, kalau dia buat laporan, boleh masuk pada jenayah gangguan seksual ni kan. Jadi biasanya kita akan nasihat je lah macam tu. Di office ni, benda ni biasanya akan berlaku. Kami jumpa kami buat program, kami biasa buat program kan, program mana-mana agensi sebagainya. So ada agensi ni, ada satu ni, company ni, dia memang bercakap tu, memang macam cakap, dia
banyak gurau lucah lah sesama mereka. Itulah kenapa kadang-kadang kita pun tertanya-tanya juga kenapa benda ni berlaku kan. Sedangkan kadang-kadang kita tengok, kalau contohlah kalau kita tengok status kadang-kadang orang ni dah berkahwin, yang kawan ni pun dah berkahwin, tapi benda tu jadi kan. Jadi kadang-kadang kita nak tahu juga, nak kena cakna juga peringkat mana yang kita rasa ini tak boleh lah, ini dah tak boleh. Katakan contoh, mungkin dia tak, kalau yang tak melibatkan fizikal ni, kalau sekadar perkataan tu, macam mana kita nak buat untuk mengelak atau keluar daripada konflik tu? Okey lah, perkataan ni kita tengok juga. Kalau sekadar perkataan itu, dia boleh membawa kepada ancaman dan juga memalukan. So dia boleh menggunakan Akta 1995 dengan Akta Anti Gangguan Seksual Tempat Kerja 2022 punya Akta. So dia boleh gunakan akta-akta ini untuk report sebab dah ada akta. Kalau dia memalukan kan. Kalau dia takut report? Takut pula kalau report itu kan. Yang dia kena jumpa terutamanya dengan, kalau bos dia ke? Kena jumpa dengan akrab tu. Akrab yang kena bagi pandangan. Akrab kena main peranan. Ini pentingnya peranan akrab. Tapi dekat sini akrab kena mainkan peranan. Hanya dari situlah kita gerakkan apa-apa tindakan yang sewajarnya. Betul. Dan akrab kena jangan buat kita. Sebab kita ni kerasian tu sangat penting. Kalau nak orang percaya yang kita, jaga kerasian tu. Macam tu. So bantu dia untuk dia dengar apa luahan dia kan. Kemudian kalau sekiranya gangguan itu adalah gangguan yang sangat teruk, so bantu dia untuk dapatkan bantuan daripada pihak-pihak yang lain kan. Kalau dia nak report ke, atau kalau WhatsApp ni kan kita ada akta berkaitan dengan multimedia, komunikasi dan multimedia yang baru-baru ni kan. So kita boleh guna akta tu. Ini yang kalau melibatkan media sosial lah. Media sosial kan. Boleh nasihat. Dia macam ni bila organisasi ni, saya melihat bagaimana kita membentuk budaya organisasi ni. Kalau kita membenarkan budaya tu, terutama kepada ketua-ketua jabatan ataupun ketua-ketua unit so benda-benda macam ni, gangguan seksual ni, kita perlu wawarkan supaya benda ni tidak berlaku, menjadi satu budaya. Sebab bila jadi satu budaya, saya tengok macam dia okey je, dia cakap dia mesti kona, cakap dia kona. Maksudnya macam dia ada kias, ada meaning yang lain tau. Dia ada double meaning kan. Double meaning. Saya kata diorang ni macam boleh menerima budaya ni. Maksudnya budaya itu dah wujud di situ. Jadi sebelum budaya tu wujud dekat situ, ahli-ahli akrab semua, kita lah yang akan bantu ni supaya budaya tu tak berkembang. Kena cantas siap-siap. Kita yang cantas. Macam tu. Okey. Sebab apa dia macam ni tau? Macam ni tau. Saya kesian orang yang terganggu, yang mengalami gangguan seksual ni. Kesian dia, kita nampak macam okey kan. Tapi kesian dia kalau dia betul-betul tak suka, kalau betul-betul dia rasa dimalukan. So dia boleh meninggalkan kesan psikologi yang sangat mendalam pada diri dia. Malahan mungkin tak datang kerja kan. Mungkin dia rasa macam dia bila dia pergi mana-mana pun dia rasa macam diri dia tu walaupun bertutup, dia rasa macam terbuka. Sebab dia dimalukan. Dia rasa macam terancam macam tu. Jadi benda-benda macam ni dia meninggalkan kesan psikologi yang jauh sebenarnya. So kalau kita tengok daripada tajuk kita hari ni, sama ada kita nak diamkan atau abaikan, kita kena diamkan atau abaikan. Sama ada kita boleh report atau kita abaikan, kita kena ambil cakna. Supaya benda ni tidak menjadi satu budaya. Jangan layan lah benda-benda macam ni. Bukan jangan layan tau. Maksud saya macam ni, jangan layan tu bukan jangan buat tak tahu. Tapi kita kena stop, kita kena report, kita kena nasihat macam tu. Maksudnya jangan pedulikan macam katakanlah dia kata aku nampak kau baju kau ketat lah dekat bahagian bawah kan, macam tu dia kata tu kan. So kita kata kau cakap bebek so terus tutup. jangan bagi dia amanah terus. janganlah cakap macam tu. Itu lagi best lah, dia usik kan.
Kan macam tu. Kalau Cik Azmi apa kan? Kalau Maknanya cakap kita gitu, jangan layan lah. jangan layan. Kita jangan layan. Sebab kita kadang-kadang nak menolak orang ni macam-macam kan. Ya. Ada orang dia bergurau, orang gurau lebih-lebih. Ya, betul. Ada orang selesa, ada orang tak selesa. Ya. Kan? Ada orang okey. Ada orang Itu yang anak buah Cik Azmi cakap tu. Saya tak selesa lah. Dia tak selesa. Dia Padahal dia tak selesa. Orang tu okey. Orang tu okey je. Itu cakap. Kadang-kadang benda-benda ni berlaku kan. Betul lah. Jadi apa nasihat doktor kepada semua pendengar kita ni? Kepada semua yang mendengar ni ya. Baik, gangguan seksual ni bukan satu perkara yang remeh. Okey. Kita kena ambil cara. Okey, ambil cara. Di office inilah punca-punca yang menyebabkan suami orang bersekongkol dengan isteri orang. Dia berpunca dengan benda-benda macam ni lah. Kita membenarkan benda tu berlaku. Kita sendiri. Maknanya, bila benda tu mula nak berlaku kepada kita, ataupun kita mula nak buat kepada orang lain, kepada lelaki lah, so kita kena fikir. Sebab ianya adalah satu perbuatan yang boleh melibatkan kesan jenayah. Dia boleh pergi ke arah tu. Daripada kita nak membenamkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang ni, lebih baik stop it. Okay. Kalau ada mangsa pula, so mangsa-mangsa di mana-mana organisasi, jabatan-jabatan, agensi, kalau pernah berlaku, jumpalah dengan ahli akrab. Jumpa dengan ahli akrab. Okay. Ahli akrab ni akan bantu. Kalau ahli akrab tak boleh bantu, dia akan bawa pergi jumpa kepada kaunselor. Jangan risau, kaunselor dia akan tutup mulut. Itu etika kan. Itu adalah etika. Etika sangat-sangat. Dia akrab pun sama. Kita ada etika kita, di antaranya menjaga kerahsiaan. Sangat. Itu sangat penting. So saya nak promote sikit tentang Perkama. Sila. So Perkama akan ada satu kami akan ada satu simposium. Simposium Jadi pada bulan 10 nanti. Okay. So iklan akan diadakan dari semasa ke semasa. So ahli akrab dijemput untuk hadir bersama-sama sebab ini adalah perjumpaan ataupun perhimpunan para kaunselor. So akrab ni kan membantu kaunselor kan. Di mana? Buat tu dekat mana? Dibuat di Tanera Hotel Bangi. Pada 8, 9, 10 Oktober. Bagi boleh kumpul duit. Okay. Itu saja daripada saya lah. Semoga bermanfaat lah perkongsian saya ni, Cik Azmi. Terima kasih doktor. Jadi saya mewakili Majlis Akrab Kebangsaan sekali lagi mengucapkan terima kasih di atas kesudian Dr. Noor Hisham Haji Abdul Ghani untuk datang ke podcast kita. Dan saya harap nanti lain kali kalau kami panggil datang lagi ya. Boleh, tak masalah. Untuk akrab apa saja. Terima kasih doktor. Saya Azmi Marika bin Ahmad. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang salah dan silap. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia. Amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia Anda.